Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat menu orang Jawa iaitu sambal taun. Yang ni sangatlah sedap buat untuk buka puasa nanti. Cara dia senang je, korang tumiskan 1 biji bawang merah dengan 6 ulas bawang putih, tambahkan segenggam ikan bilis, tumis lama sikit and then masukkan cili padi atau cili kampung. Yang ni kena banyak. Kek guna dalam 15 biji macam tu. Lagi banyak lagi sedap. And then masukkan kerang. Yang ni biasanya orang letak juga kulit lembu. Tapi aku tak jumpa, nak cari susah sikit. So kita buat versi kerang lah, simple sikit. Lepas tu masukkan lengkuas dalam 4 inci. Lengkuas kena banyak juga. Itu dia punya main ingredient dia lah. And then masukkan 2 kotak kecil santan, kacau-kacau. And then korang tambahkan asam keping. And also garam dan juga sebut perasa. Kacau sampailah santan tu dah mula pekat and dia macam jadi kuning sikit macam ni. And sedia untuk dihidang. Simple je. Tapi ya Allah sedap weh. Ni aku punya favourite of the year lah. Memang sedap lauk ni. Korang kena picit cili padi tu. Makan pedas dengan rasa lemak santan. Also fresh daripada aroma kerang tu. Memang sangat recommended. Makan dengan nasi putih. Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat ayam goreng pandan. Rasa sangatlah sedap yang bau pandan harum semerbak. Lepas tu cicah dengan sos Thai. Okay, first korang tumbuk 5 ulas bawang putih dengan 3 batang serai and also halia sebesar ibu jari. Lepas tu kita akan gaul dengan ayam lah. And then korang pergi kedai atau supermarket cari sos tiram masuri. Yang ni sos tiram yang Kak Ira pakai bertahun lamanya. Dia sedap, dia tak hanyir. Tu yang best letak dalam masakan. Okay, lepas tu korang cari juga kicap lemak manis masuri. Yang ni pun best makan nasi putih untuk sahur atau buka puasa. Rasa lemak manis tu memang balance. Okay, next kita perakkan ayam ni semua dalam 20 minit. Cari daun pandan, tengok belakang rumah kalau ada. Potong dekat bahagian tengah macam tu lah. Kita nak pandan yang bahagian lembut. Daun pandan yang bahagian keras kat bawah tu tak nak dik, susah nak lipat. So letak ayam, lipat belah kanan, lipat belah kiri. Yang pointy ke atas tu bawa turun masuk dalam and tarik-tarik. Dia macam pakai plekat, tapi kau kena ketatkan sikit. Kalau tak dia longgar. Nak lagi senang, kita secure gunakan pencukir gigi ataupun lidi, cucuk kat tengah. Selamat, takkan terbuka insyaAllah. Okay, lepas tu kita ready untuk goreng lah. So siap dalam berapa ketul kita punya goreng pandan ni. Goreng dalam minyak panas, tapi jangan panas sangat. Nanti kau punya daun pandan jadi hitam, hangus nanti. So goreng sampai dia crispy macam ni, and dia boleh bawa keluar and sedia untuk dihidang. Tapi belum siap lagi, kita nak buat sos Thai pula. Yang ni sos Thai signature yang KA selalu buat. Memang sangat sedap. Korang tumbuk 6 biji cili padi merah dengan 5 ulas bawang putih, tambahkan 1 sudu sos tiram, lepas tu tambahkan 2 sudu sos ikan. Lepas tu kita akan perahkan lemon nipis. Lemon nipis lebih kurang dalam 3 atau 4 biji lah. Kalau kecil pakai 4, kalau besar pakai 3 saja. And then masukkan 3 sudu gula. Lepas tu kacau-kacau. And last kali tambahkan daun ketumbar. Kecuali liu sekejap, tarik nafas sekejap. Okay, kacau-kacau siap kita punya sos Thai. Sos Thai aku ni celup dengan apa pun semua sedap makan sekali yang ni. And then kita boleh serve sekali dengan kita punya ayam goreng pandan tadi. Rasa dia sangatlah sedap. Ibarat ada makan dengan tom yum kat tepi, telur dadar lagi dengan nasi putih. Sangat sedap. Orang Thailand kata arwah mak-mak dia punya sedap tu. Sangat-sangat sedap. Yang ni one of the best untuk bulan puasa. So boleh try dekat rumah. Housemate KA Kemer dengan Pali pun sangat suka ayam ni. So korang boleh try berbuka nanti. Okay, selamat mencuba.